Korang nak tahu tak, walaupun rumah ni semua aku yang buat wiring, and aku juga yang tetapkan switch ni switch apa, switch ni switch apa, switch ni switch apa, aku tetap juga boleh salah tekan switch. Kadang-kadang aku nak buka lampu sana, aku tekan lampu lain. So pening kan. Lagi-lagi kalau satu petak ni ada 4 switch, kau pening mana satu switch apa, ni switch apa, ni switch apa kan. Padahal rumah ni aku sendiri yang buat wiring. Apatah lagi korang duduk rumah yang bukan korang buat. Mesti korang pening nak ingat ni switch apa, ni switch apa, ni switch apa. Sebab tu aku beli binatang. Binatang apa ni? Jom kita buka. Benda ni kecil, murah, tapi penting. Nampak membantu kita dalam urusan harian. Ini dia stiker untuk marking korang punya semua plug-plug yang ada kat rumah tu. Kalau kau baca kat sini, left, right, bell, dining, fan, stair, downlight, pantry, store, semua ada kat dalam ni. Jadi dengan benda ni kau boleh tampal kat switch korang. Korang tampal je lah. Contoh yang dua ni switch aircon. Kau cari kat sini mana gambar aircon. Ada banyak gambar aircon. Ni gambar aircon banyak. Ini aircon, kipas. So ambil satu gambar aircon ni, lepas tu letak kat sini. So lepas ni kawan datang rumah kau, dia tahu ini aircon. And kalau dia masih tak faham lagi gambar ni gambar aircon, kau ambil lah perkataan ni pula, ejaan aircon ni, kau cabut, tampal kat bawah ni. So kalau orang tak betul huruf, boleh baca lah aircon. Gempak kan. And yang paling bestnya, stiker dia ni kecil tau. So dia muat untuk tampal dekat switch yang 4 ni. Walaupun switch ni 4 dia jadi halus kan. Kalau 2 ni dia besar kan, yang 4 ni halus. Dia tetap muat letak. Dia tampal macam ni, dengan ngam size dia, dengan switch 4 switch ni. Comel kan. Kadang-kadang benda kecil simple yang murah ni pun banyak membantu memudahkan dalam kehidupan seharian. Harga check kat link bawah tu.